Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Biar Jaji Channel dan salam penuh kehijauan. Oke guys, apa kabar korang semua walau di mana juga anda berada? Aku harap korang sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, serta diberi kesehatan yang berpanjangan. Kau tengok aku punya penyepit mic, cantik tak? Oke guys, ini DIY punya. Oke guys, hari ini, pagi ini, aku nak ajak korang pergi ke belakang kita punya kebun serumpun pinggir rumah. Kita mencari bahan makanan apa yang ada dekat belakang tu. Sebab hari ni aku teringin nak tengok ataupun nak makan aku punya terung hijau. Aku tengok banyak buah dia. Jom kita sama-sama pergi petik terung hijau untuk kita buat ulam tengah hari ni. Sedap guys. Let's go. Aku dah bawa Aku bawa bakul kecil ni, panjarang. Sekali dengan gunting, kita nak petik terung hijau. Tuh, nampaklah ada 3 biji sana. Aku kena berjalan slow, kaki tengah sakit. Paham-paham lah. Banyak terung ni. Banyak berbunga. Adik. Wih. Sudah masak aku punya cili guys, tapi ini aku biarlah untuk aku jadikan biji penih nanti. Tujuan kita nak petik aku punya terung hijau ni. Ini dah sedang untuk kita ulam. Kita nak masak buat lauk, ianya tidak banyak, jadi kita makan begitu sajalah. Okey guys, kita petik dulu. Tu dia. Nampak ni. Segar lagi. Nampak ni pokok dia pun tumbang. Bila kita buang daun-daun dia dulu. Banyak semut ni, kacau. Okey guys, kita petik 3 saja. Memang pun tinggal 3. Itu dia. Ada 3 biji, cukup untuk kita ulam. Okey guys, yang ni jenis terung bulat yang kecil tu. Tapi ni kena makan masa dia betul-betul muda lah. Kalau dia dah tua ataupun dah keras, biji dia cukup banyak. Ini hari tu aku dah baja, jadi ianya mulai mengeluarkan buah yang baru. Terung ni comel ni, kecil-kecil ya. Memang sedap untuk diulam. Yang ni pula jenis yang warna ungu. Tuh tengok buah dah banyak. Banyak buah dah tapi masih kecil-kecil. Ni macam ada kena kacau ni. Tapi tak apa. Kecil lagi. Kita tak boleh nak tuai. Okey guys. Hari tu ada sebiji. Ada sebiji yang dah tua, tengok. Ianya jatuh kat sini. Ni semua anak pokok dia ni. Anak pokok terung yang bulat-bulat hijau ni. Bulat-bulat kecil ni. Jadi kita ada banyak stok anak pokok dah. Okey guys, kita dah dapat dah 3 biji. Cukup lah. Memang 3 biji pun yang ada. Jadi kita akan olah dia nanti. Ataupun kita ada kebiasaan dah terung hijau ni, aku kan ulam macam tu je. Memang sedap, ada manis-manis dah. Jadi terung hijau ni memang mudah ditanam dan buah dia selalu dia memang cukup banyak. Tapi kena pandai jaga dia punya baja lah. Kena rajin membaja lah, baja buah. Tapi kalau label-label macam ni memang cukup lembut. Aku boleh buktikan. Sekejap aku cuci dulu. Sebab terung hijau ni boleh dimakan begitu saja. Manis. Tapi kalau dia dah tua, lihat jugalah. Tapi yang muda ni memang cukup manis. Dia lain daripada yang lain berbanding
terung bulat kecil yang aku tunjuk tadi, dan terung ungu. Terung ungu ni memang bagus dimasak lah. Kalau kita nak ulam pun kita kena celur dah. Kalau yang bulat kecil tu tadi pun boleh juga dimakan mentah, cuma ianya kena betul-betul yang masih muda lah. Kalau dia dah tua sikit, keras, lepas tu biji dia cukup banyak. Biji dah cepat, yang tu cepat tua. Tengok biji dia pun putih-putih lagi. Kalau orang pergi pasar, jarang nak tengok orang jual yang terung hijau ni. Aku pun tak pasti sebab apa. Mungkin sebab ianya cepat, dia tempoh dia tidak lama lah. Mungkin dia cepat busuk apa kan. Sebab dia terlalu lembut. Kalau kita nak masak dia, rasa-rasa aku agak tak berapa sesuai kalau kita masak dengan membuat masakan lah. Ia memang sesuai untuk diulam. Kalau diulam pun jenis, kalau nak ulam mentah pun boleh, lepas tu kalau kita nak celur pun boleh. Banyak dah aku jual dulu biji benih dah. Memang ramai yang berminat bab tengok. Tapi ada kalanya ada juga yang tidak menjadi. Itu tak pasti aku, mungkin faktor biji benih dia. Kadang biji benih tu dah lama kan. Sebab tu kadang tak menjadi. Sedap. Tak percaya, tu cuba tanam. Cari biji benih dia ke kedai-kedai pertanian. Rendam dulu semalaman ataupun setengah jam ke 2 jam macam itulah. Rendam dengan air suam. Lepas tu kalau boleh pastikan simpan dulu, jangan dulu terus semai. Pastikan ianya keluar mata dulu. Mata dia ada halus-halus tu, baru korang semai. Itu berpotensi lah, ia akan jadi. Tapi macam aku ni, jarang aku buat macam tu. Jadi aku tabur dah. Mana yang hidup, mana yang cantik, yang tu kita akan pindah tanam. Sebab kita tanam pun bukannya untuk komersial, kita tanam untuk makan kita sendiri ya. Macam ni. Okey guys, jangan lupa tanam. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada pagi ni. Kita petik terung hijau. Terung hijau dan kita cuba makan dah. Tapi memang sedap lah sebenarnya. Terung hijau ni hari tu mula-mula aku tertarik kisah dia selepas kakak aku yang di kampung tu, dia ada tanam. Tu dia tanam cukup banyak dekat dapur dah. Dekat depan pintu dapur. Dia sampai berjual loh. Jadi bila aku tengok, teringin enggak lah. Aku cari dia punya biji benih. Lepas tu kita mula tanam. Mula-mula tu aku tanam memang kurang menjadi. Sebab teknik dia salah kot. Sebab apabila terung ni mungkin dalam 5 ke 6 helai daun tu di atas tanah, kita wajib potong dia punya pucuk tu supaya ianya menjadi rendang dan berbuah banyak. Itu faktor dia ataupun dia punya fungsi. Apabila kita potong pucuk tu, ia akan mengeluarkan cabang-cabang baru dan mengeluarkan buah yang banyak lah. Sebab yang aku mula-mula hari tu aku tanam memang ada berbuah, cuma ianya tidak mengembang lah. Tidak mengembang, tak ada dahan. Jadi aku punya pokok tu waktu tu memang cukup tinggi dan last dia tak dapat bertahan lama, dia mati. Dan mungkin salah satu faktor dia juga waktu tu aku tanam dia dalam pasu. Aku dah tanam dalam pasu. Pasu tapi di bawah pasu tu aku potong terus supaya akar dia direct ke tanah.
mungkin tidak sesuai dengan cara tu. Jadi aku mulalah mencoba lagi, aku direct tanam terus di atas tanah. Itu nampak dia punya perkembangan. Apabila dia terus direct ke tanah, perkembangan dia cukup cantik sebab mungkin akar dia tu bebas merayap lah. Jadi itulah kelebihan dia kalau kita bertanam atas tanah terus ni. Sambil tu juga dengan cara pembajaan dia tu, baja buah, baja gemuk lah orang panggil, baja gemuk. Biasa dia sinonim dia lah. Baja gemuk ni orang selalu gunakan NPK 15 ya. Sebab ianya peratusan dia tu sama, belen. Jadi ianya khas untuk kesuburan lah, kesuburan akar, daun apa semua tu. Jadi dia belen untuk dia naik. Tu di peringkat permulaan lah, sebelum ianya ada mengeluarkan putik-putik bunga tu. Masa dia dah mengeluarkan putik bunga, sebelum dia mengeluarkan putik bunga tu, dia ada kuncup-kuncup kecil macam tu. Masa tu baru kita akan tabur dia dengan baja buah. Khas baja buah. Baja buah ni biasa ada apa jenis brand lah. Tapi NPK dia berbeza. NPK, N dia peratus dia rendah, K dia rendah. Lepas tu K dia tu, N, P tu rendah, K tu kena tinggi. Sebab K ni menjurus kepada untuk buah lah. Contoh dia NPK macam NPK baja gemuk tadi 15. Kalau baja buah NPK contohlah 10, 20. Tengok peratusan terhadap baja buah ataupun untuk pembuahan tu tinggi. Jadi K tu kita kena pastikan ianya tinggi daripada N dengan P. Itu adalah baja buah. Jadi kalau orang bagilah apapun jenis produk baja tu, fungsi dia tetap sama. Jadi masa pembajaan dia waktu dia dah keluar putik-putik sebelum bunga dia berkembang. Masa tu kita akan baja dia, dan semasa ianya bunga dia tu dah berkembang, keluar kuntum-kuntum bunga dia tu. Kalau korang nak sembur dia dengan baja folia khas untuk bunga dan buah, amat amat bagus lah. Masa dianya bunga dia tu dah mengembang, kita sembur dengan baja folia khas untuk bunga dan buah. Untuk lebih menguatkannya lah, menyihatkan bunga dia tu supaya ia akan menjadi putik buah. Kadang tak semestinya lah. Kadang faktor baja butir tu pun dah cukup juga sebenarnya untuk menguatkan dia. Tapi untuk kita lebih lebih ekstrim, lebih ingin mengetahui, kita sembur dengan baja folia tu kepada bunga dia tu. Bukannya daun atau batang, bunga dia tu. Untuk mengelakkan ianya gugur ataupun tidak menjadi itulah fungsi dah sebenarnya. Padahal kalau kita tak sembuh pun dia akan jadi juga kebanyakan dia. Jadi untuk lebih confident kita boleh lah spray. Kita tengok perubahan dia macam mana. Mungkin untuk menyihatkan buah dia ataupun untuk tumbesaran buah dia tu lebih cepat ataupun jadi besar-besar ke panjang-panjang. Itulah fungsi dah. Jadi kepada musuh utama dia tu, terong ni banyak musuh utama dia sebenarnya. Tapi itulah, kadang ada yang merosak terus, kadang tidak juga. Selalu dia aku tengok kalau tanaman aku di belakang tu dia banyak semut halus-halus tu. Lepas tu ladybug tu yang apa orang panggil ladybug lah, aku selalu panggil ladybug. Yang tu tidaklah mengganggu sangat. Yang jenis yang warna merah hitam tu, yang merah hitam tu dia tak mengganggu sangat. Selalunya ianya cuma makan daun je lah, tapi tidak ketara sangat. Jangan yang ladybug berwarna hitam dengan oranye. Yang tu memang cukup bahaya. Bahaya, dia makan daun. Dia selalu dia besar sikit lah saiz dia dari ladybug yang biasa kita tengok comel-comel tu. Yang oranye dan hitam tu dia ada besar sikit.
Selalu aku jumpa dia dekat pokok kedondong aku tu. Dia memang cukup suka lah pokok kedondong tu. Daun pokok kedondong tu. Mungkin faktor bau dia kot. Jadi yang tu tidak mengganggu sangat terhadap pokok terong. Selain tu juga buah dia tu. Buah dia bila dah jadi buah, ada satu jenis serangga yang selalu mengganggu buah dia tu. Yang selalu menyuntik buah dia tu dan ia akan jadi berulat di dalam itu. Ada satu. Yang tu cara kita mengawal dia, kalau kita tanaman kita sedikit ya, senang ya, kita pergi belek, kadang dia ada jenis serangga tu. Ianya berbau. Tapi ianya tidak liar. Bila kita tangkap ataupun kita sepit, dia tidak akan lari. Jadi masa tu kita boleh kawal dia lah, kita belek, kalau ada bunuh, kalau ada kita hapuskan dia. Jadi itu antara 3 tu lah selalu dia aku tengok. Dia kalau ulat dalam buah dia tu memang faktor datang dari serangga. Lalat buah aku rasa tidak mengganggu. Lalat buah dia tu lah, yang tu dia besar-besar macam ni. Selalu aku jumpa dia ada bau yang agak tidak menyenangkan pada serangga tu. Apabila kita hapuskannya, kita tengok, cium bau, bau dah bau dah seperti bau ketumbar Jawa. Bau dia seperti bau ketumbar Jawa. Itulah haiwan serangga yang selalu mengganggu buah dia dengan tu pucuk dia. Aku perasan serangga tu selalu ada dekat pokok limau aku. Apabila pokok limau ianya mengeluarkan tunas baru, kalau tunas baru dia tu tiba-tiba layu, binatang tu lah yang mengganggu dah. Mungkin dia makan isi dalam tunas yang baru tu. Baru tumbuh tunas, dia jadi layu, lepas tu mati. Lama aku perhati, aku jumpa lah dia punya serangga. Rupanya yang tu. Dia juga mengganggu pokok terong lah. Tapi buat masa ni, aku tengok, dah banyak kali juga aku jumpa dan aku hapuskan, ianya dah tak ada dah. Jadi, kalau kita tak perlukan racun serangga sangat. Kalau kita tanam secara kecil-kecilan lah, untuk makan sendiri. Kecuali kalau untuk komersial, untuk perniagaan, bolehlah ada dia punya cara kawalan dia lah. Ini aku punya penceritaan ni tertakluk kepada kebun-kebun kecil di tepi rumah ataupun dalam pasu. Bolehlah. Okay guys, apapun itu saja penerangan dan pertunjukan dari aku. Moga korang mendapat sedikit info dan manfaat lah dari penceritaan aku ni. Penceritaan aku ni berdasarkan aku punya pengalaman lah. Pengalaman tak banyak, ada sikit pun jadilah. Pengalaman kita tanam sikit-sikit di kebun belakang rumah ni. Okay guys, sampai jumpa lagi di Biar Jadi Channel. Moga ada isu ataupun konten-konten yang lebih menarik lagi. Aku teringin nak membawa korang pergi adventure sebenarnya, tapi belum ada masa dan ketika yang betul-betul mengizinkan. Jadi moga ada satu masa lagi nanti aku akan bawa korang pergi ronda-ronda hutan belantara. Sebab hutan belantara ni memang banyak di kawasan aku, di kampung-kampung. Jadi nantilah kita ronda-ronda, kita tengok pokok durian ke apa kan. Okay guys, apapun, jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar Jadi Channel. Biar jadi sampai jadi. Bye-bye.